Apa malam-malam duduk main sini? Pernah malam tak main? Pukul 7 lebih tak boleh ada sini ya. Ayo. Kacau. Sini kacau. Ada. Sini memang keras. Sebab lalu pun memang Masa meremang. dulu tahu kan? Meremang. Dekat sini pun ada, dekat Kuih India sana kan? Okey dah lah jalan. Belah sana. Belah sana. Ha. Kat Kuih India tu. Jalan Belakang sini. sana. Belakang sana. Tepi-tepi lah. Kuih India sana kan? Okey dah lah jalan. Belah sana. Belah sana. Kat Kuih India tu. Jalan Belakang sana. Belakang sana. Tepi-tepi lah. Kuih tak ada. Belakang. Orang main macam kacau. Perbualan dengan seorang penduduk. Info yang saya perolehi, ada penduduk yang diganggu di kawasan ini. Bila malam memanggil, kami datang tanpa diundang. Di sini, bukan semua manusia North Seekers. Menyiasat yang tak terlihat. Okey, ni belah sini kuari tu lah, dan kita akan pergi straight ke kawasan saya senang panggil ni adalah kolam Jepun atas bukit tu. Atas tu kalau anda nampak belah kiri ada bukit. Bukit tu lah Bukit Kulim lah. Bukit Kulim. Jalan dia. Okey, ni jalan dia. Jalan dia tahu apa cantik. Dia kena panjang rabat sikit lah bukit. Sebab dia empangan, memang dia akan duduk atas bukit kan. Dan sebab tu Jepun dia ambil tempat ni sebab dia tinggi. Kalau baiklah untuk dari segi ketenteraan ni bagus lah. Jadi kolam ni kolam Jepun, sebab Jepun ambil daripada British. Lokasi empangan ini berada di atas Bukit Kulim. Dan saya dengan Syak perlu berjalan dalam 200 meter untuk sampai ke lokasi tersebut. Okey, saya dengan Syak menuju ke empangan ke atas. Kita akan pergi ke empangan Bukit Besar, iaitu terletak dekat Kulim. Dan ini adalah laluan dia, laluan macam tepi-tepi laluan ayak empangan tu. Raya ya, elok. Anda nampak ada macam ada ayak. Jadi ayak ni adalah ayak empangan kat atas tu, iaitu takungan. Dia lebih kurang macam kolam lah, kolam. Tapi dibuat empangan oleh pihak British dulu. Kalau kita boleh turun bawah lagi okey lah, tapi saya takut lincin sebab dia berbatu. Dan kalau anda nampak struktur bata tu,
Bata tu mungkin tinggalan-tinggalan sejarah lah, mungkin berkait dengan empangan ni. Kita dalam hutan simpan sekarang. Dan kenapa saya main empangan ni adalah ada berkaitan dengan tempat yang kat kuari tu. So ini lokasi yang kedua lah. Lokasi yang pertama tu adalah rumah-rumah lama tu yang kita explore pada episod pertama. Dan ni lokasi kedua, iaitu kolam Jepun. Dan nampaknya ada pokok tumbang depan ni. Mungkin baru tumbang kot, mereka tak bercerah ni. Jadi kita kena pedah. Dah kat depan tu, kalau nampak, itu adalah struktur empangan lama, empangan yang dibina oleh British. Sebenarnya tempat ni tak ramai yang tahu. Dia macam dilupakan tempat ni. Bau dia. Okay, kita dah sampai dekat empangan tu. Sebelah kiri saya. Tempat ni sebenarnya bersejarah. Dua penjajah telah ambil tempat ni. Pertama iaitu British dan nombor dua adalah Jepun. Mungkin anda tertanya-tanya, dalam ke tempat ni? Saya rasa dalam, tapi bukan dalam tahap empangan yang besar tu lah. Tapi kolam ni besar, dalam dia adalah dalam ni. Ini adalah bawah dia. Jadi belah sini mungkin sambung belah sini. Saya rasa dalam 10 atau 15 meter mungkin ada tengok dalam kamera, dalam video, mungkin ada tak dapat nak buat anggaran. Tapi kalau mata sebenar saya tengok dalam lah, dalam 15 meter saya rasa. Dan sebenarnya tempat ni dah dibina balik oleh MPKK kalau tak silap saya, Majlis Daerah Kulim. Dahulu ni tempat ni adalah besi ataupun kayu untuk nak sampai ke sini. Laluan ni semua ni. Saya pernah naik sebelum Covid dulu, saya pernah naik. Waktu tu tak siap, mereka masih tak buat lagi kayu. So memang bahaya lah. Kayu tu dah reput. Jadi mungkin yang anda lihat sekarang ni adalah penambahbaikan. Tempat ni memang sunyi, memang tak ada orang main ni. Tempat lama. Cuma saya tak pasti atau sebenar tempat ni dibina. Tapi info yang paling boleh tahu berapa usia dia adalah dibina oleh British lah. Tempat-tempat lama sering menyimpan cerita dan
kadang-kadang bukan semua cerita mahu dilupakan. Empangan bersejarah ini berdiri sunyi di tengah kehijauan, tetapi semakin lama mata memandang, semakin kuat rasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhati. Mungkin hanya perasaan, atau mungkin juga tempat ini masih menyimpan penghuni yang tidak terlihat. Di sebalik keindahan tempat yang kita lihat hari ini, tersimpan sejarah yang tidak semua sanggup dengar. Ketika tanah Melayu dijajah tentera Jepun sekitar tahun 1941 hingga 1945, ada lokasi yang menjadi saksi kepada penderitaan dan penyiksaan. Dan di bawah empangan ini juga mungkin penjajah pernah melakukan kekejaman. Ada yang dibawa pergi tetapi tidak pernah kembali. Ada yang diseksa tanpa belas kasihan hanya kerana disyaki menentang pemerintahan. Benarkah lokasi yang pernah dipenuhi penderitaan itu meninggalkan kesan yang tidak pernah pergi? Atau semuanya sekadar permainan fikiran? Rumah ni rumah lama sebab melihat kepada seni binaan dia. Dan dekat depan rumah ni ada satu pokok besar depan dia tu. Saya tak pasti ni rumah ke berapa dah. Saya pun dah lupa dah sebab banyak sangat rumah. Dan dekat depan ataupun tepi rumah ni yang dikatakan ada gangguan tu, seorang lelaki pernah diganggu. Pokok besar ni. Waktu tu dia naik motor daripada situ, dia berhenti depan tu sebab dia suka simpang 3. Kat depan tu adakah dia nampak sesuatu. Dan dekat depan rumah ni agak ada satu lagi pokok. Pokok besar. Saya tak pasti kawasan rumah ni rumah apa, tapi tengok macam bukan rumah ni, mungkin dia pernah dijadikan markas sesuatu kot. Sebab tulis sila tanggalkan kasut. Mungkin pernah dijadikan sesuatu tapi dah dikunci, jadi saya tak boleh masuk lah. Dah pusing lah, pusing untuk meninjau, dan saya dapati ada dua. Satu, banyak rumah yang ditinggalkan, dan nombor dua, terdapat banyak pokok jejawi tu, pokok ara, tapi spesies ataupun subspesies jejawi tu yang besar-besar tu, pokok lama satu. Dan saya percaya pokok ni mungkin wujud sebelum merdeka. Waktu penjajahan Jepun mungkin dia dah ada. Jadi mungkin pokok-pokok ni boleh dikatakan macam saksi lah, saksi bisu kejadian-kejadian kekejaman askar Jepun dulu terhadap penduduk tempatan. Kalau nak lihat kat depan tu, ada satu pokok lagi tu, pokok besar tu, nampak tu kat belakang tu, kat kereta merah masuk tu. Pokok-pokok besar seperti ini sering kali mengundang rasa yang sukar dijelaskan, seolah-olah sudah menjadi saksi kepada puluhan, mungkin ratusan tahun yang berlalu. Dan laluan ni lah yang saya kata gangguan tu. Seorang pemuda dia cakap dia jumpa kat depan tu, kat depan rumah ni bertenggek tiga makhluk, dia kata. Dalam kepercayaan masyarakat lama dulu,
Pokok besar sering dikaitkan sebagai penempatan makhluk halus atau jin. Okay, kat sini lah kawasan belah kiri kita ni adalah jam besar. Kalau penduduk tempatan sini panggil jam besar lah. Dan jam ni dia ada sejarah dia, iaitu Tunku Abdul Rahman yang rasmikan lah jam besar ni, kawasan Kulim ni. Dan sekitar jam besar ni pun kalau ada lihat kat tepi tu ada pokok besar lagi ya. Banyak sini pokok besar. Saya rasa kalau nak kira mungkin lebih 30 lah. Dan belah kiri kita ni adalah rumah DO yang dalam episod pertama tu, atau part yang pertama tu, rumah DO saya buat tu. Kita tak nampak kot. Rumah saya masuk tu nombor berapa? Lupa dah. Sebab banyak sangat saya tak ingat nombor dah. Dan dekat jalan ni, sepanjang jalan ni saya pasang kamera yang nombor 2. Sebab sini saya tengok macam ada potensi, sebab kawasan dia gelap. Waktu malam gelap lah. Kat sini saya letak kamera malam tadi. Saya tak tahulah apa yang terlihat, jadi kita nak ambil balik kamera tu. Dan bersebelahan dengan rumah lama, rumah nombor 2 ni ingat, sebab ni nombor 2, rumah yang ada macam ada tali tu. Kita akan berhenti ambil balik kamera. Ada. Okay, ni rumah nombor 2 yang saya explore tempoh hari dalam episod pertama tu. Berdekat jalan dia pada waktu malam memang gelap. Sebab saya nampak macam sini ada satu lampu pada waktu malam. Lepas tu saya letak kamera kat sini. Ni kamera saya letak celah ni malam tadi, siang tadi. Masih on lagi ya. Saya tak tahu dah rekod ke tak. Kat dalam tu ada kamera night vision. Kita tengoklah apa ada yang dalam ni ya, dalam kamera ni. Pada waktu malam apa yang terakam. Dan kita akan cuba analisis gambar atau video-video ni.
tidak pasti bunyi pergerakan apakah itu, mungkin dari binatang. Lokasi kamera nombor 2 ini bukanlah lokasi tumpuan. Lokasi tumpuan adalah kedudukan kamera nombor 1, iaitu di tempat terletaknya rumah nombor 7 dan 8 yang berdekatan pejabat pos lama. Di lokasi ini, gangguan sering berlaku kepada penduduk yang melaluinya. Dan di lokasi inilah kamera nombor 1 diletakkan. Ada beberapa kejadian gangguan yang berlaku. Kejadian yang pertama adalah pengalaman seorang pemuda, iaitu sahabat lama saya sendiri. Kejadian itu berlaku di sini, iaitu di bawah pohon tua besar. Beliau pernah menceritakan kejadian tersebut dahulu dan kini saya cuba mendapatkan kepastian daripada pemilik cerita. Apa nak? Hang ingat apa dah start aku hang pernah kena kacau dekat pokok besar kat belakang pejabat pos kan? Ada sekali. Ada kan? Lepas tu hang lepak dengan aku ah. Masa tu Kau bukan? Aku dengan Sampai pukul berapa hang lepak? 2:30 pagi. 2:30 pagi kan? Kat KK tu kan? Betul. Lepas tu hang balik belakang tu. Aku naik motor, aku parking belakang KK, aku balik jalan straight tu. Lepas tu sampai kat belakang pejabat pos tu kan? Aku nampak ada orang duduk botak. Tiga orang hang cerita aku. 3 orang betul. Tiga orang botak. Semua botak barang besar. Tiga orang botak. Semua duduk belakang tu. Lepas tu dia pakai baju apa? Yang lelaki tu semua tu tak ada pakai baju. Oh, tak pakai baju ah. Nampak gelap dalam tu gelap. Tapi botak semua. Nampak semua botak badan besar. Badan besar. Nampak Dekat tepi pokok tu kan? Hang kata? kat bawah pokok besar tu. Bawah pokok besar tu kan? Betul. Sebab kat situ pun ada aku jumpa orang tua kat jalan. Dia cerita situ kat dia siding kat situ. Ada benda lintas depan dia tau. Lepas tu dia jatuh belakang divider ni lah. Betul ada macam ada orang main nak angkat dia. Angkat dia tengok pening dia duduk kat divider tu. Lepas tu dia tengok orang yang tolong angkat tu tak ada orang. Orang yang aku nampak pun duduk kat divider tepi jalan tu. Divider tu lah. 3 orang betul. Tiga orang. Tapi yang tampak buka dia tak nampak. Tak nampak sebab dah lewat aja aku. Lewat malam tak kan? berani berhenti lah. Okay, belah kanan tu adalah kawasan nasi kandar. Pada waktu tu ada info yang dia dapat. Waktu tu dia balik daripada nasi kandar tu dia lepas lepak ketiga dalam Bukit 2 tu lah. Dia lalu jalan ni. Dia naik motor dan dia berhenti depan ni sebab sini simpang 3. Dan waktu dia berhenti sini lah dekat pokok ni dia nampak ada 3 orang. Aku nampak ada orang duduk botak. Orang yang aku nampak pun duduk kat divider tepi jalan tu. Divider tepi jalan ini juga adalah berdekatan lokasi kejadian yang kedua berlaku. Kejadian tersebut di mana seorang pakcik yang mengalami kemalangan motosikal di lokasi ini akibat lintasan sesuatu yang cerah berwarna putih. Dan waktu tu dia tak tahu lah, mungkin dia tak fikir sangat. Dia belahin tu lah. Waktu isu tu dia fikir balik. Dia rasa heran lah kat tepi pokok besar tu. Dan pokok besar tu, satu lagi pokok besar dekat sini, ada seorang pakcik yang duduk kat kampung ni, saya kenal. Tapi saya tak boleh sebut nama dia lah. Dia cerita ada waktu tu petang tu dia kerja, dia nak pergi kerja waktu pagi. Dia kata dia tak nampak jalan. Dia lalu kat pokok ni. Dia terlanggat ni divider port tau. Macam ada benda lintas tak, benda putih lintas. Dia langgat, dia jatuh, pecah muka dia. Allah. Lepas tu dia dalam samang tu dia tak nampak tu. Ada macam ada satu macam warna putih lah. Macam dia kata macam orang, tak orang tapi dia macam hulur tangan nak tolong dia macam tu. Lepas tu dia tengah macam pita, dia tengok warna putih semua. Lepas tu lepas dia duduk kat divider tu, kat kawasan ni, jalan ni lah. Lepas tu lepas dia dah macam okey, dia buka helmet dia, buka visor helmet dia cari orang tu. Mana orang tu tak ada pun. Waktu tu awal pagi dia nak pergi kerja. Lepas tu dia kata tak jadi pergi kerja, balik rumah. Sebab dia dah cedera kan. Dan cerita ni orang tua-tua sini kan.
cerita tu. Sini lah rumah dia. Ni. Kenalan lah Bin. Kenalan lah sebenarnya. Sebab dia pernah cakap lah, apa tu saya pernah tanya dia, pokok tu tak ada orang nak tebang ke apa. Dia kata pernah dia tebang. Majlis pernah tebang, tapi dia lah tebang. Orang nak tebang tu macam biasa lah, balik sakit. Jadi dia percantai sikit-sikit je. Dia tak pernah tebang sampai habis. Pernah Bateri mana? tu ada petrim je. Mungkin kejadian itu berpunca daripada penunggu pokok tua ataupun penjaga rumah yang terbiar di kawasan ini. Dan disebabkan itulah lokasi kamera nombor 1 saya letakkan di kawasan hadapan, iaitu di bus stop berhampiran sekolah. Kamera tersebut menghadap ke arah jalan dan rumah terbiar nombor 8. Sangat ni. Ambil dia letak ni. Pasal depan ni. Letak mana tu? Nak pulak melo ni. Oh. Dekat eh? Kat pokok besar ni. Kejadian tu saya tak pasti pokok ni atau pokok depan tu atau pokok yang tu. Cerita yang pakcik tu jatuh dan ada satu benda macam tolong berpakaian warna putih. Ada satu rumah lama lagi terdapat kat kawasan ni. Kalau kita tengok sedi bina dia memang sedi bina lama, dan belakang tu adalah pokok besar, dan belakang pokok besar tu adalah rumah yang saya masuk tu pada waktu siang tu. Dan kawasan kejadian ni adalah berdekatan dengan pokok besar ni dan juga rumah yang saya explore pada waktu siang. So kadang waktu ni hujan, saya tak dapat nak explore lebih. Pokok besar. Lokasi ini jika diamati terdapat banyak pokok tua yang besar, dan di sepanjang jalan ini terdapat juga beberapa buah rumah yang ditinggalkan. Kamera diletakkan pada waktu malam hingga ke awal pagi.
Terdapat beberapa bunyi aneh di dalam footage pada malam itu. Apabila diselidik lebih lanjut, adakah bunyi jeritan ini ada kaitan dengan kejadian yang ketiga? Kejadian ketiga diceritakan oleh seorang lelaki di FB. Lelaki tersebut mendakwa berjumpa dengan seorang perempuan bernama Liza di belakang pejabat pos itu. Dakwanya lagi, apabila disoal, perempuan tersebut terus melayang menuju ke atas pokok kelapa. Dan apabila diteliti balik video drone yang saya ambil pada tempoh hari, memang terdapat pokok kelapa di belakang pejabat pos tersebut. Dan kebetulan pula, lokasi kejadian yang ketiga ini adalah tempat yang sama lokasi kejadian yang pertama berlaku, iaitu kejadian gangguan penampakan 3 lelaki botak. Adakah suara jeritan yang terakam pemiliknya bernama Liza? Atau ia adalah gentayangan peristiwa penyiksaan ketika penjajahan? Jika lokasi kuari ini dikatakan keras dan mengganggu sesiapa yang berkunjung di sini, ia adalah mungkin disebabkan terdapat amalan pemujaan, iaitu amalan persembahan kepada roh leluhur. Amalan tersebut mungkin menjadikan tempat ini semakin keramat. Berbeza pula dengan lokasi 3 kejadian mistik yang berlaku ini, mungkin ia berpunca daripada sejarah hitam tempat tersebut. Empangan ini bukti 2 pihak penjajah pernah bertapak dan berkeliaran di kawasan sekitar ini, melakukan penindasan kepada penduduk tempatan. Benarkah penderitaan masa lalu meninggalkan sesuatu yang tidak pernah tenang? Ada yang berpendapat gangguan yang terjadi itu mungkin bukan semestinya datang daripada mereka yang telah pergi, tetapi sesuatu yang cuba meniru, iaitu makhluk alam gaib, jin. Tujuannya hanyalah untuk menakutkan dan menyesatkan manusia. Yang mana Nabi dah sebut dalil ni, kita kena faham, dia ganggu dengan berbagai-bagai cara. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bituruq. Sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. North Seeker menyiasat